Masih lagi muka surat 112. Al-Haytham bin Waqid berkata, Umar telah wafat pada hari Rabu 25 Rejab tahun 101 Hijrah di suatu tempat bernama Dair Sam'an di wilayah Khunasirah dalam negeri Syam ketika berumur 39 tahun beberapa bulan. Maka masa pemerintahannya adalah selama 2 tahun 5 bulan. Dan riwayat sebelum ni kata 2 tahun 6 bulan. Wallahualam. Maknanya meninggal muda 39 tahun. Bukannya kita ingatkan umur 60 tahun 70 tahun ingat Tuhan kan, macam orang tu biasalah kan, yang senior-senior, tapi semuda ini tak tenang hidup, memikirkan takut tak adil. Semuda ini 39 tahun dan berapa bulan, masya-Allah. Tak sebab berpuluh. Wallahu akbar. Yusuf bin Mahak meriwayatkan, ketika kami menyamakan tanah di atas kubur Umar bin Abdul Aziz, tiba-tiba gugur ke atas kami sekeping kertas dari langit yang tertulis padanya, Bismillahirrahmanirrahim, minallah li Umarin ibni Abdul Aziz minan nar. Subhanallah. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, keamanan dari api neraka buat Umar bin Abdul Aziz daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalid Ar-Ribi'i meriwayatkan dengan katanya, ditulis di dalam kitab Taurah bahawasanya langit telah menangis dengan sebab kematian Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama 40 hari. Dalam satu riwayat lain yang daripada Ar-Ribi'i juga selama 40 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan menjadikan syurga sebagai tempat tinggalnya. Ini masa dia dah dia orang tengah samakan tanah lah kan, kita dah gali kan, nak kambus, kita kambus, tiba-tiba gugur selai kertas, sekeping kertas dari langit. Ni tak usahlah pergi bukan kan, kita taslim je lah, kita terima je riwayat ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, keamanan dari api neraka buat Umar bin Abdul Aziz daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun tak pelik, tak ada apa yang pelik pun. Kalau daripada Allah Taala tu, Allah kan Maha Berkuasa. Jadi tak pelik pun. Pasal apa? Tengoklah macam mana kehidupan di dunia. Padan pun dia dapat macam-macam facilities. Tengok macam dia nak mati pun dia minta jangan ringankan sakaratul maut dia. Padan pun dia dapat ni. Ibarat macam warranty letter terus dari Allah. Terus daripada Allah. Ibaratlah kan kata saya melampau pula memuja-muja Umar bin Aziz. Bukan begitu. Sebab kita tengok macam mana dia masa hidup. Itu cerita dia. Macam mana dia masa hidup. Dia tengok macam mana kesudahan dia. Tu kata orang, macam mana kau hidup, macam tu lah kau mati. Na'udzubillah. Saya pun risau agak. Semoga baiklah kita masa hidup, baiklah kita masa mati. Dapat husnul khotimah pun alhamdulillah. Lepas tu ada riwayat kitab Taurah. Kitab Taurah ni kadang ada cerita kisah-kisah ulama akan datang. Dalam kitab Taurah, bahawasanya langit telah menangis dengan sebab kematian Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama 40 hari. Dan riwayat lain kata 40 tahun. Ada dua riwayat dalam kitab Taurat. Maknanya ada pendeta-pendeta Taurat Yahudi yang agamanya ahli kitab lah. Dia bukan yang Yahudi yang mengarut ni lah. Okay. Dia kata ada part Khalifah Umar ni dalam kitab Taurat. Langit menangis, dua riwayat. Satu 40 hari, satu 40 tahun. Wallahu a'lam. Ini riwayat dari kitab Taurat. Dan riwayat yang benar lah. Tapi tak ada tentang orang yang soleh kan. Okay, tak apalah. Saya cuba habiskan fasal ke-23. Ada lagi fasal ni. Dia last sekali fasal ke-32. Sekarang baru nak masuk ke-23. Fasal ke-23. Takutnya, tangisannya dan kesedihannya. Suatu ketika, seorang lelaki membaca ayat-ayat suci Al-Quran di samping Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apabila sampai kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum wa waqana 'adzabas samum
Surah At-Tur ayat 27. Maksudnya, lalu Allah memberikan kurnianya kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka yang sangat panas habanya. Umar pun mula menangis. Dia manusia hati lembut. Bercakap jiwa di Quran. Umar pun mula menangis sehingga menjadi semakin kuat tangisannya. Kemudian Umar semakin kuat dan kemudian tangisan Umar semakin kuat dan berterusan menangis sehingga beliau jatuh pingsan. Padan tak dapat mencapai Allah bagi itu. Padan lah tengok macam mana dengan Quran. Macam mana dia respon pada Quran tu. Orang baca Quran dia menangis. Orang baca Quran dia pingsan. Pasal zauq, feel. Hati dah bersih. Orang hati dah bersih macam tu lah. Abdul Salam meriwayatkan dengan katanya, suatu masa Umar bin Abdul Aziz menangis. Kemudian diikuti pula oleh Fatimah, isteri dia. Dan seterusnya semua isteri rumah menangis. Masing-masing tidak mengetahui di antara satu sama lain apakah puncanya mereka menangis. Aku macam dah baca je bab ni. Okay, tak apalah. Kisah orang soleh, tak apa. Setelah sukar untuk mencari puncanya, Fatimah pun bertanya kepada Umar, demi ayahku, wahai Amirul Mukminin. Ini dia panggil sumpah lah. Apakah yang menyebabkan kau menangis? Jawab Umar, wahai Fatimah, puncanya kerana aku memikirkan keadaan manusia ketika dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sesetengahnya memasuki syurga dan sesetengahnya memasuki neraka. Kemudian Umar pun menjerit dan terus pingsan. Dia fikir pun dia boleh buat menangis. Dia jerit tu pingsan. Dia memikirkan kisah di alam akhirat. Wallahu akbar. Itulah orang dekat dengan Tuhan. Itulah dia. Allah. Sufyan meriwayatkan, suatu hari Umar bin Abdul Aziz seharian mendiamkan diri, tidak bercakap, sedangkan sahabat-sahabatnya saling bercakap. Lalu ada yang bertanya Umar, mengapa Tuan tidak bercakap, wahai Amirul Mukminin? Jawabnya, sebenarnya aku seharian memikirkan keadaan ahli syurga, bagaimana mereka saling menziarahi di antara satu sama lain, dan bagaimana ahli neraka menjerit meminta pertolongan ketika berada di dalam neraka. Kemudian beliau pun menangis. Pun sama, duk fikir ahli syurga neraka, dia menangis. Kau tak baca Quran boleh rasa ke? Kalau bukan ahli Quran boleh rasa ke ni? Memang tak rasa. Ni orang dah Quran masuk dalam jiwa. Sebab Al-Quran dah hadis yang menyampaikan benda-benda sam'iyat, perkara gaib ni. Quran dah hadis saja. Dia kan alim kan. Dia alim Quran, alim hadis. Atha meriwayatkan dengan katanya, sesungguhnya setiap malam Khalifah Umar bin Abdul Aziz akan menghimpunkan para ulama fiqh untuk berbincang dan saling mengingati di antara mereka mengenai kematian, kiamat dan hari akhirat. Sehinggalah sampai suatu ketika mereka semua akan menangis seakan-akan mayat berada di hadapan mereka. Ulama fiqh ni kata orang, ulama yang agak keras pasal dia suka berdebat, suka berhujah. Datang Umar cakap pasal kiamat, pasal akhirat je. Habis semua menangis. Tunjukkan kekuatan jiwa Umar tu yang lembut, yang gerun pada Allah tu, karen dia kena kat semua orang. Macam itulah sahabat-sahabat dengan Rasulullah. Kan ada yang haibah Rasulullah kan macam tu. Bukan kata Umar macam Rasulullah lah. Setinggi itulah hebatnya. Takkanlah Umar sampai ke tahap tu. Dan kita dah tentu lagi jauh pada Umar. Tapi kesan orang yang ada karen akhirat, karen gerun Allah. Karen tu dia duduk, sedangkan ulama ni fiqh ni. Mungkin kepalanya duk fikir hujah, hadis, ni berstandby nak berdebat setiap masa. Ulama kan dia kena sentiasa berilmu, sentiasa untuk menjawab soalan. Tapi Umar datang dengan caja takwanya yang lebih ketika itulah dengan ulama lain, caja takutnya, khaufnya, caja gerunnya pada Allah tu. Dia duduk dia cakap benda tentang akhirat terus. Hari akhirat, hari kiamat, kematian, habis semua menangis. Pasal karen menangis tu, karen gerun tu lebih pada Umar. Bukanlah ahli ulama tu tak gerun Allah, tapi yang lebih kuat karen datang, habis semua kena kesan-kesan ni, maka mereka semua menangis. Kerana gerunkan Allah, dengan sebab Umar berbicara dengan jiwanya, dengan hatinya, dengan rasanya, mereka semua terasa kesan dan mereka semua menangis bersama-sama untuk Allah. Itulah kesannya.